Okay, soalan saya pula. Kalau korang tak kenal kita orang kan, tengok berdasarkan muka dan image, siapa perempuan yang korang rasa susah untuk tackle? Maksudnya macam perempuan mahal lah macam tu. Tak kenal perang. Weh, sumpah Pak Aib harap. Dia tunduk. Tuan nak cakap aku, tuan nak cakap aku. Tak ada, jangan risau, bukan kau ni. Ada nanti soalan. Oh, kita tak sampai. Okay, so okay. Okay, Laki sudah membuat conclusion dia. So silakan, Mak Khan. Okay, so untuk muka perempuan yang susah untuk di-tackle adalah Harzan. Sebab apa? Sebab itu Luqman ada nak tackle tapi dia kata takut. Sebab takut. Wah, awak ni. Oh, ada dua orang kan ni? Oh, dua orang guys. Sorry lah. Azan tadi sebab takut. Azan sebab takut. Ni dia macam Ayu. Yang tadi versi takut, yang ni versi susah nak dapat lah. Aku? Okay, pada pandangan kami semua, kami menggambarkan sosok ni susah untuk didapati. Betul. Sosok ni iaitu bernama Nurul Aina. Itulah antara pandangan kami lah. Sebab apa? Kena tackle. Kena try tak dapat. Tak apa. Tapi rasa try tak dapat. Senyum sikit. Okay, tak ada apa-apa Sofi. Saya tak dengar pun. Oh. Macam kenapa susah? Pernah try tak dapat? Tadi tak jawab. Tadi tak kongsi tau. Sebab ni. Sebab apa? Maybe ni kot sifat dia kan keayuan sikit. So maybe cara dia. Sebab dengan Sofi aku try sekali dapat dah. Itu aku sendirilah. Mana diam? Nampak aku pula tu. Tak ada, aku try sekali dapat. Maybe Noah try berkali-kali tak dapat. Oh, dua try dulu. Dia dapat sebab terpaksa je lah yang kau time tu. Nak cakap kan? Ingatlah. Betul lah. Okay. So Aina tadi. Okay, baik. Itulah dia Aina. Jadi dua, Azan dan Aina. Azan sebab orang takut nak mendekat. Nampak garang itu. Okay, dan susah adalah Aina. Okay.